Guys, are you ready? Semoga Dr. Yusri Abdul Halim, Dr. Rahman Abdul Halim, dan juga Adri Abdul Halim. Guys, make some noise! They are the only group. Saya cakap okey nak pergi cruise ni, tarikh dia dah. Tapi rupanya I found out that dia punya timeline dia kena mengikut jadual cruise tu sendiri kan. Jadi apabila menerima tawaran ni, my first reaction was wow, okay lah, two birds with one stone, okay, two birds with one stone lah in a way. Satu, memang saya sendiri nak pergi cruise, nak buat dengan family lagi. So memang my dream was to be together with my parents and my brothers. Semula lama-lama M50, dan ada tawaran nak buat show lagi. Wah, perfect ni. So itu je yang sebenarnya memang jemputan yang memang saya sebenarnya idamkan. Tak pernah mencari peluang, tapi peluang tu datang mencari kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Datuk. Sebegini dia lebih intim dengan peminat. Terutama kita tak nak ni macam you all datang join naik cruise tapi nampak kita dari jauh, because nanti kita dah kapal kan. So saya dah minta dengan organizer untuk menganjurkan beberapa sesi mesra dengan peminat. Alright. Mungkin ada karaoke ke, atau mungkin peminat boleh bagi idea nanti apa kita boleh buat atas kapal tu. Lebih rapat bang Pasal konsert dia jauh, ada security dan kita di dressing room. Tapi ini kita sama-sama bersantai. Santai is the keyword lah. Mungkin mana tahu ada barbecue ke, aktiviti yang boleh dia orang berapat mesra kan? Boleh kan? Okay. So I think something yang bagi kenangan lah. Pasal dulu KL banyak buat dengan fan club aktiviti bersama peminat. Hari raya kita buat menganjurkan perjumpaan, malah kita buat destinasi cuti, fun in the sun. Dah lama tak buat macam tu. Dan magic dia KL punya fans ni, dulu dia orang membesar pada zaman remaja, kemudian dia orang berkeluarga dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin family pun semua dah besar, ada yang kerja yang dah stabil. They have time for us balik and we have time for them. So tapi dari segi persembahan kita akan buat sesuatu yang unik, kerana semestinya semua tahu kita ada buat konsert di pentas yang besar. Tapi bila di kapal cruise ni kita lebih intimate punya session, dan mungkin kita boleh buat more acoustic punya set supaya pengalaman experience bagi peminat tu dapat satu yang berbeza daripada di pentas yang besar. Alright. For this cruise punya experience, macam saya Andrew cakap tadi dan apa yang Yusri katakan, kami banyak buat aktiviti bersama peminat sebelum kami started to be active in other things kan. Ini satu peluang kemasan lah untuk relive balik moments begitu. So jadi dia konsep dia lebih beramah mesra dengan fans lah. Saya pada persembahan tu will be very intimate. I've been told it's not a big crowd juga. There's only about maximum 500 packs je. Jadi be quite a small event, tapi it be very intimate, close, dan lagu-lagu pemilihan pun dia akan berkait dengan konsep begitu. So jadi it be very special moment. It's a unique experience. Bukan hanya semasa persembahan, tetapi bayangkan 5 hari 4 malam ni apa kita buat. Tapi KRU being KRU, malah saya selitkan sikit, setiap konsert kita dah buat 5 konsert sebelum ni. Kita ada konsert ke-6. Walaupun kadang-kadang tu orang tengok KRU, tapi setiap persembahan tu kita buat kelainan. Malah konsert yang akan datang pada bulan depan pun kita dah tukar almost like 80% of the set. So jaminan pada fans, sampai tengok dulu you be surprised at this banyak benda baru. Dan kita promise this performance as well, kita akan buat kelainan, because I think kita ada responsibility to the fans untuk bagi dia orang entertain sentiasa dengan sesuatu yang baru. Itu kita janjikan. Tak adalah pakai baju seluar dalam itu tak boleh dijanjikan. Tapi I think cruise ni kita bagi lebih exclusive punya performance. Alright. Customized based on the experience. Dan it be a 1 hour punya showcase 1 jam. Dan lagu-lagu pemilihan lagu pun akan berkait dengan apa yang kami rasa sesuai lah untuk persembahan tersebut. Dan bergantung kepada apa persediaan teknikal juga, apa yang kita boleh sediakan, macam mana nak hidupkan suasana tersebut. Kita ada dancers kita tapi tidak ada guest artist. So it's only just our fans and KRU lah. That's the idea behind it. Saya fikirkan macam apa lagi kita nak buat ni. Selepas kita buat J Crew dan kita buat ada konsert. Sekarang ni bila konsert final pula, finale dalam suasana terbuka. So we want to try as many different types of experience that we can give to the fans. So jadi atas cruise ni adalah something yang tak pernah kami buat pun.
Saya sendiri pun tak pernah naik cruise. Okey lah, pernah naik kapal ke satu destinasi but never duduk dekat situ sampai 5 hari 4 malam lah. Let alone daripada Singapore pergi Phuket. Dan jadi ini satu pengalaman yang luar biasa, once in a lifetime for me, and I hope it's also for the fans. Dan bagi saya rasa konsep-konsep yang lain akan diumumkan pada masa yang sesuai, insyaAllah. Tapi this is one unique concept. Itu dari segi penutup, mungkin penutup untuk gitaran siri Gen Crew dan ini pasal lepas tu dah bulan puasa kan. Jadi mungkin merangkumkan 1 tahun penglibatan kami sejak munculnya album kaset. Rasanya album kembali dengan Sony Music bulan 10 tahun lepas. Dan boleh katakan ini penutup satu siri dalam chapter babak KRU. Selepas tu insyaAllah kita buat perancangan tahun depan lah. Tapi saya nak ingat tambah nama tadi, dia kata dia nak bawa family pergi cruise sama kan. But I think meaning it means so much to us because the fact also our family as well. So I think untuk bersama-sama untuk beberapa hari, I think jadi kenangan manis bagi kami untuk meraihkan kejayaan setahun kebelakangan. Sama kami nak buat. So kalau session showcase yang kedua, kena tukar dia punya song list dan setakat mana yang kita rasa sesuai lah. Kadang-kadang fans pun tak nak kami tak nyanyi certain songs. Macam kami buat Gen Crew finalis pun sama juga. Dia certain songs kena nyanyi, tapi kita tukar sebanyak mana yang boleh lah. Contohnya macam konsep-konsep sebelum ni, walaupun kita tahu ada some nights tu peminat yang sama datang. So tapi kita tahu ada juga minat baru. Tapi untuk cruise ni dah terang-terang orang yang sama. So memang tengok semalam nak confirm lah. Malah ini saya bangga kat sini, nanti kita akan umum untuk konsert-konsert yang akan datang. Kita ada lagu-lagu tambahan. Saya mungkin kita buat special song juga atas cruise nanti. Nanti Saudara Iman pun akan buat announcement apa lagu bonus. Dan kembali pada package massage tadi. Alright, ada soalan? Siapa nak mula soalan? Memang dijangka percaya tak dapat jemputan yang macam ni? Ada plan macam sampai jauh perjalanan kita kan. Asal usulnya daripada nak buat satu lagu jadi satu album, nak buat satu konsert jadi 5 konsert setakat ni, dah ke 6 bulan depan. Ini nak buat cruise ni sebagai pembuka tirai tahun depan pula. Jadi bila kita dah jadi pembuka tirai tahun depan, kena ada sambung lah. Ni bulan Januari kan. So banyak lagi perjalanan ni, Februari, Mac, April sampai Jun, Disember. Jadi kita tengah susun lah perancangan kita. Tapi memang tak disangka lah langsung nak dapat tawaran ni. Tapi sikit sebanyak membuka kita, minda kita pasal bukannya konsep Gen Crew tu sebagai penutup. Dia ada kesinambungan. Jadi bila rasa macam ada cruise ni, kita rasa macam itu dah hujung Januari, tak lama lepas tu bulan puasa. Apa kata kita rancangkan sesuatu bulan puasa ni, bukan ada satu raya ke. Jadi boleh kata ada benda-benda yang kelainan menjanakan idea kita untuk buatkan sesuatu yang kelainan. Sebenarnya konsert Gen pembuka pada orang KRU untuk Seolah-olah macam pembuka pula. Dia macam restart balik. Restart engine. Setiap konsert kita besar cakap, okay, inilah this is it, final one. But it seems to be satu pintu terbuka, banyak pintu lain lagi yang terbuka. Jadi kita pun berminat pasal satu format yang berbeza di atas kapal cruise. Dan saya percaya ini dah peminat pun dapat satu pengalaman yang berbeza. abang sendiri, adakah ada sedikit cabaran sebab abang perlu travel jauh kan? Abang sendiri macam mana? Memang susah pasal saya sekarang ni jangkakan 3 bulan di Malaysia, 3 bulan di Manchester. Itu satu pengorbanan yang saya buatkan untuk keluarga dan juga untuk KRU juga. Susah pasal KRU ni orang tengok 3 bila berdua tu macam tak lengkap kan. Dan saya faham ni whole team bila nampak KRU bukan KRU saja, ahli muzik juga, ada band, performers, dancers, team Sony Music. So itu tanggungjawab saya lah untuk hadirkan di majlis-majlis dan team. It's a -1 performance. Tapi kita will produce the show seperti mana yang boleh lah, yang sesuai dengan pentas yang ada. Kita masih lagi nak dapatkan dia punya technical specification, so kita bentukkan persembahan tersebut. Tapi apa yang pastinya memang kami, walaupun kalau Gen Crew kami buat pun, konsert kami pun, kita akan ubah juga kat mana yang boleh. Jadi memang kami tak akan buat benda yang sesuai yang sama. Mungkin ada yang duet dengan peminat ke, mungkin sesuatu yang satu pengalaman berbeza. Tapi untuk setakat ini perangkaan untuk show itu sendiri ada secara rapi ataupun ada kalau nak katakan our core songs yang penting tu kena ada lah, yang kita boleh
sebenarnya saya pun surprise lah masa buat song list dengan Adri, dengan Yusri untuk Gen Crew finale ni pun banyak lagu-lagu ni kami tak perform lagi sebenarnya. Jadi ada lagu-lagu yang wajib untuk kami akan buat, tapi kita cubalah sesuai. Macam contohnya kalau apa lagu-lagu yang kita cakap pasal berlayar di lautan kan, dalam lautan biru semua, dalam diri lagu tersebut tu kena ada lah kat situ kot. Kena kan? Betul tak? Mengizinkan kita bukan untuk buat persembahan, mungkin kita nak buat macam boleh buat, kita buat macam flashback, mungkin ikut tahun ke atau ikut album, kita akan aturkan nanti supaya nampak pelayaran tu seolah berlayar seperti kerjaya kami juga. Maybe kita nak ada storytelling dia. Right. Durasi 1 jam. It's a showcase lah. It's a showcase. I think kita nak manage expectation fans lah. Dari segi ni, concert is concert. Showcase ini berbeza kerana dia atas cruise, and then dia ada aktiviti bersama kami juga. Walaupun kami tak diwajibkan, tapi saya, Yusri, Adri rasa macam kita dah 5 hari 4 malam di situ, takkan kita tak boleh buat ini bersama peminat. Jadi itu antara benda yang kita rasa harus kami buat. Ini pengalaman berbeza banding dengan experience konsert yang lain. Kalau kita buat konsert, of course lah, it'll be like thousands of people kan. Jadi lain pengalaman dia. Tapi kalau ini di atas cruise ni, dia dalam perjalanan Phuket ke Singapura, saya rasa ini satu pengalaman yang menarik yang tak harus dilepaskan. It's once in a lifetime dia persembahan lah bagi kami sendiri pun lah. Tak tahulah boleh buat lagi ke tidak lepas ni. Manakala secara jujurnya, kalau saya katakan sini, tawaran kami adalah membuat persembahan 1 jam di atas kapal cruise tu. Kami sendiri meminta untuk luangkan lebih masa dengan fans. Pasal ada 4 hari ini kan. Jadi kita rasa add-on activities tu penting untuk menjadi satu pengalaman yang lengkap. Kita nak buat satu exhibition, so out of our own effort kita nak updatekan ke depan. Macam seolah-olah ni bukan hanya tengok you are bercuti, tapi kita bercuti bersama lah lebih kurang. Ada reason ke kalau memilih laluan dari Phuket ke Singapura? Itu penganjur lah. Tapi saya rasa itulah laluan yang popular pun, yang praktikal kan. Saya rasa menarik lah bagi saya sendiri pun tertarik. Satu package yang menarik. Harga pun sebenarnya berpatutan. Bayangkan 5 hari 4 malam kan. So jadi saya rasa ini satu, and ada showcase lagi kan. Jadi saya rasa ini satu tawaran yang istimewa yang wajar kita ambil secepat mungkin bagi fans kami. Dia tak boleh tengok harga tu sebagai harga untuk tengok konsert. Itu harga bercuti sebenarnya. Konsert tu bonus lah. Mana dia peminat minta kami buat konsert-konsert Gen Crew untuk buat meet the fan session, tapi masalah apabila di pekarangan stadium tak praktikal untuk buat perjumpaan dengan peminat. Jadi mungkin ini sebagai compensate apa yang kita miss dapat meet the fan session di atas kapal cruise ini. Ini adalah kita boleh yang kita boleh apa orang kata expect more daripada minggu lepas Februari tahun depan macam mana? Ada insyaAllah. Selain lawangan tu boleh. InsyaAllah. Satu-satu lah. Kita fokus kat sini dulu. Sampai kapal dulu lah. Tapi yang tadi soalan pertama tadi tentang sangka tak kita boleh berfikir tak sampai nak buat konsert ni kan. Saya rasa semua itu satu rezeki, of course lah. Tapi ada je benda baru nak buat. Jadi bagi kami macam saya katakan tadi, memang kami tak nak buat benda yang sama. Kalau ulang-ulang benda yang sama. Jadi kita nak experience sekarang ni. Dulu kita ada pressure sebagai artis sebelum kami mula-mula baru nak naik semua kan. Kita ada pressure nak buat. Tapi sekarang ni kita boleh pick and choose apa kami nak buat. Kalau rasa benda ni macam repeat sangat, ada pun tawaran-tawaran, ada yang kami dapat tawaran hujung tahun, ada permintaan tertentu, kami rasa perlu ke kan, kami tak rasa kami perlu nak buat. Jadi kami boleh memilih sekarang. Jadi macam ini adalah salah satu daripada pengalaman eksklusif untuk kami juga, untuk peminat. Dan sekiranya ada aktiviti yang bersambung selepas ini, pastinya kita nak pasti sesuatu yang istimewa juga, yang memorable untuk fans. Jadi dia satu konsep yang berbeza setiap kali kita buat persembahan. Apa yang kita boleh inginkan ialah kita nak ingin mengupas pasal orang nampak Khairul sebagai 3 beradik. Tapi di dalam Khairul tu juga nampak juga Norman, Yusri dan Adri juga. Jadi mungkin tahun depan kita nak lebih explore lagi daripada It's Just The Group. It's 3 personality. Ada 3 solo artis dekat situ. So kita nak cuba untuk off-tawarkan satu yang berbeza dengan peminat. Kalau ada idea kita buat lah. Kalau tak ada idea kita nak bersara je lah. apalagi kita bersara tu kan. Harap insyaAllah peminat masih perlukan kami, kita ada. Nombor Cik Arisa ada yang tak nak buat buku dah larang semua dah. Nanti boleh jualkan MK ke apa. Dia kalau pasal sendiri kena orang lembut aja. Itulah. Buat sendiri kalau cakap angkat bakul ni tak boleh. Sama buat filem pun, buat biopic dan sebagainya kan. Biar orang lain buat lah.
Banyak orang minta, tapi saya rasa macam tak kena lah kan. Takkan kami buat diri sendiri untuk diri sendiri kan. Dan masalahnya satu lagi part dia punya ada benda-benda kalau nak eksklusif, nak best, mestilah segala-galanya kita nak cerita kan. Kadang-kadang buat dokumentari ni ataupun biopic pun ada benda-benda yang kami sendiri pun tak minat nak cerita kan. Jadi ada yang mungkin masa satu hari besok mungkin orang buat lah kan, bukan kita lah kan. Dan cerita pun tak habis lagi. Jadi selagi kami aktif rasanya mungkin nak melakar sejarah. Boleh buat part 1, part 2, part 3. Bukan logik. Jangan datang dia esok dan part 3. Sebab kita ending tak ada lagi ni. Ending tak ada susah buat kita. New album? New album tak terfikir lagi. Tapi ada dibincang-bincangkan apa konsep-konsep lagi, tapi mungkinlah not the right time for us to discuss about that yet. Album ni pun tak habis lagi promote. Tapi ada juga some ideas yang coming up. Dan I think banyak fans nampak kita karya kami bertiga tadi sebenarnya malah baru ni saya dengan isi kat konsert Al-Nauzin. Song list yang karya kami pun ada di situ juga. Jadi kami bangga kerana legacy music tu rata-rata. Jadi mungkin kita nak explore bagaimana kita boleh sama-sama meraihkan selain pada Khairul di artis saja, Khairul pengkarya juga kita datang. Terima kasih semua datang hari ini. Good to see you. Nanti mana habis cuti kita cuti sama-sama. Jom. 1, 2 kan. Boleh cuba tanya organizer boleh join siapa tak dapat tadi. Okay. Terima kasih banyak.